Pernah tak? Dah waktu tidur dah ni, mata dah berat, tapi otak kita tiba-tiba aktif macam tengah mesyuarat. Semua benda nak fikir. Ayat orang cakap tadi, kejadian semalam, kerja esok, kerja minggu depan, barang yang hilang tahun lepas pun datang balik. Termasuklah memori indah, memori sedih, semuanya nak muncul serentak. Inilah overthinking. Bila otak tak reti nak off, bila kita sepatutnya rehat. Badan dah letih, tapi fikiran masih ligat macam gasing. Kadang kita bukan nak fikir sangat pun, tapi otak kita je yang masih tak nak berhenti. Bila jadi macam ni, kita kena tenangkan diri kita dulu. Tuliskan apa yang mengganggu fikiran kita. Dalam nota ke, dalam phone ke, ikutlah mana yang mudah. Pilih yang betul-betul penting je. Yang tak penting, kita simpan dulu. Bila semuanya kita dah kenal pasti dan tulis satu persatu, insya-Allah otak kita dah tak serabut dan automatik kita akan rasa lega sikit. Sebab kita dah dapat tangkap masalah yang berlari-lari dalam fikiran kita tadi, dan kita dah letak keutamaan yang mana perlu diselesaikan dulu. Yang paling penting, kita kena ingatkan diri sendiri yang masalah tu semua ujian dari Allah. Kita hanya merancang dan berusaha, tapi Allah juga yang menentukan. Apa yang tak siap hari ini, insya-Allah kita boleh je sambung esok dengan tenang, sebab kita dah tawakal pada Allah. Overthinking ni sebenarnya bukan salah kita. Kadang-kadang tu cuma cara otak kita nak lindungi kita daripada masalah yang lebih teruk, yang mungkin kita belum sedia nak hadapi. Tapi kalau kita asyik fikir tanpa hala tuju, kita juga yang penat nanti. Cara nak tangkap punca overthink tu yang penting, supaya kita tak stres dan dapat ketenangan hati dan fikiran. Bila hati dah tenang, insya-Allah kerja pun senang.